Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni diberi kesempatan untuk perkongsian lah, lebih kepada perkongsian santai lah pada malam ni. Sebabnya pada malam ni podcast ni dalam bentuk suara saja, tidak ada video, gambar ataupun yang selainnya lah. Jadi insyaAllah pada malam ni saya bersama sahabat saya, saudara Anas Latif akan berkongsi sedikit berkaitan dengan kisah seorang mujahid ataupun kisah seorang pejuang yang berjuang di Gaza, dan beliau baru saja syahid dalam beberapa bulan lepas pada tahun ni. Jadi insyaAllah saya dan sahabat saya akan berkongsi mengenai serba ringkas berkaitan dengan buku ni. Kalau ikutkan buku ni, dia punya ketebalan tu lebih kurang dalam 354, tersilap saya, lebih kurang. Jadi memang tulisan ini ditulis dalam bahasa Arab lah. Uniknya berkaitan dengan buku ini, ditulis oleh Asy-Syahid sendiri, iaitu Asy-Syahid Syekh Muhammad Zaki. Jadi berkenaan detail buku ni akan diceritakan oleh sahabat saya, saudara Anas. Saya akan berkongsi serba sedikit berkaitan dengan latar belakang tokoh ini ataupun Asy-Syahid ini. Okey, pertamanya beliau ini adalah orang yang terlibat dalam operasi ataupun Taufan Al-Aqsa, yang mana kita tahu Taufan Al-Aqsa ini berlaku pada 7 Oktober, dan beliau adalah salah seorang komander di Bait Hanun, komander perang lah. Maksudnya dia sendiri yang bagi arahan kepada pejuang Al-Qassam, dan dia bukan sekadar bagi arahan, dan dia adalah salah seorang yang terlibat dalam operasi yang dijalankan. Okey, jadi saya kongsi secara mungkin dalam 10-20 minit, dan kemudian akan disambung oleh sahabat saya. Okey, beliau namanya adalah Muhammad Zaki bin Muhammad Zaki Syahadah Hamad. Itu nama panjang lah, ataupun nama gelarannya lebih dikenali sebagai Abu Zaki di kalangan sahabatnya dan di kalangan masyarakat yang duduk yang hampir dengan Syekh Zaki ni. Okay? Syekh Zaki ni adalah seorang anak muda lah, seorang anak muda. Umur dia lebih kurang macam umur saya. Dia dilahirkan pada 1 Julai pada tahun 1994 di Bait Hanun. Jadi kalau tuan-tuan, puan-puan nak tahu, Bait Hanun ni adalah kawasan panas lah. Kawasan panas yang mana di sini kubu ataupun tempat di mana ramainya para pejuang, pemimpin utama pejuang lahir di kawasan ini. Dan dalam situasi ataupun dalam keadaan perang Taufan Al-Aqsa ini, kawasan ini pun tak terkecuali daripada menjadi serangan berdilan roket, berdilan meriam, berdilan peluru yang dilancarkan oleh Zionis untuk membunuh pemimpin-pemimpin utama ataupun mereka-mereka yang terlibat dalam operasi Taufan Al-Aqsa. Bahkan di sana bukan hanya terkena ataupun ditarget kepada pejuang, bahkan macam kita dah tahulah di media sosial banyak orang kongsikan
Mungkin saya tak perlu nak ulas lebih panjang, tapi kita tahu serangan ini telah membunuh begitu ramai orang, termasuklah kanak-kanak, bayi sampailah ke orang tua yang memang kita tahu tak mampu nak melawan kan. Tapi itulah situasi atau keadaan. Okey, kita berbalik kepada Syekh Muhammad Zaki ni. Okey. Beliau adalah beliau dilahirkan di Behanun, tempat di Gaza lah, dan membesar di sana kan. Maksudnya dia lahir sana dan membesar di dalam Gaza lah. Yang mana dalam keadaan dia dibesarkan dengan kehidupannya penuh dengan ilmu lah kan, penuh dengan ilmu serta perjuangan. Maksudnya setiap hari, setiap ketika akan diajarkan, akan diberi penekanan berkaitan dengan perjuangan, berkaitan dengan pembebasan Palestin. Itulah yang diajarkan kepada beliau sejak daripada kecil lagi sampailah akhirnya beliau syahid. Dan bahkan dia mati dalam keadaan berjuang. Dan jadi selepas itu beliau menuntut di pelbagai sekolah lah yang terdapat di sana, sekolah tempatan, dan diceritakan juga beliau adalah orang yang cemerlang antara pelajar yang terawan dan cemerlang dalam pencapaian akademiknya. Tak hanya cemerlang dalam akademik, saudaranya ataupun abangnya menceritakan bahawa sejak kecil lagi dah nampak pada diri dia tu ada ciri-ciri orang yang bijak, sangat pintar, sangat cerdas, luar biasa lah kan. Dan dikenali sebagai seorang yang mempunyai ketajaman akal fikiran dan kuat ingatannya. Jadi masyarakat Arab secara umumnya, kalau kita kaji, kalau kita baca berkaitan dengan ulama-ulama silam pun, menghafal Quran tu benda yang biasa bagi mereka. Tapi itu dululah, pada sekarang ni tak sebanyak dulu. Tapi di Gaza memang suasana ataupun keadaan di sana itu dah membiasakan mereka, dah dibiasakan untuk menghafal Quran. Jadi beliau ketika umurnya kecil lagi dah berjaya menghafal Al-Quran 30 juzuk lengkap dan tak hanya itu, dia juga menghafal ilmu-ilmu syarak di peringkat sekolah rendah. Jadi di peringkat sekolah rendah dia dapat penrendahan dan dia memang meminati dan mendalami ilmu tu. Dia bukan biasa-biasa punya minat tu bukan biasa, tapi maksudnya dia kaji secara mendalam. Okay. Beliau juga menghafal begitu banyak zikir dan hadis. Dan sejak daripada bangku sekolah berkanak-kanak lagi, beliau dah mempelajari ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu hadis, fiqh dan sirah. Dan diceritakan bagaimana dalam keadaan Taufan al-Aqsa, kita mungkin bayangkan dalam keadaan perang, betul, memang tak dinaskan, memang penuh dengan kepayahan, kesusahan. Dan dalam buku beliau, iaitu dalam bukunya Tahta Rayatut Tufan, maksudnya di bawah naungan Tufan ataupun di bawah bayangan Taufan, menceritakan bagaimana keperitan yang dihadapi oleh beliau dalam keadaan berjuang, berlawan dengan musuh. Tapi satu sisi yang kita macam unik dan macam ada masa dalam keadaan perang, dia maksudnya dia ada penggiliran lah kan. Pernah diceritakan dia berjaga di perbatasan, maksudnya dalam keadaan ketidaktentuan ini, bila habis waktu dia punya waktu bertugas dia sanggup pergi ke satu jarak yang jauh untuk bertalaki, itu mendalami ilmu agama. Jadi ini satu benda unik kan. Bahkan kalau sebelum perang pun sekalipun, diceritakan bahawa pernah satu ketika beliau duduk di kawasan utara, di Gaza, kawasan paling utara. Tapi kelas talaki dia berada di selatan kawasan paling selatan di Gaza, iaitu sejauh 40 km. Dia pergi, dia habis dia punya tugas, dia pergi turun ke Gaza, dia turun ke bawah ke selatan untuk berjumpa, untuk bertalaki dengan Syekh. Bahkan diceritakan dia tak pernah miss ataupun tak pernah bagi alasan untuk tidak hadir dengan alasan-alasan yang tidak musabah. Jadi maksudnya itu luar biasa
satu sisi yang tidak ada pada tokoh-tokoh lain di luar sana, maksudnya di luar daripada Gaza, tapi beliau menunjukkan ini adalah kualiti ataupun salah satu contoh yang ada bagi masyarakat di Gaza secara umumnya. Okay, nanti insyaAllah selepas ni mungkin saya boleh sambung atau tambah selepas ini. Saya nak beri laluan kepada sahabat saya, Saudara Anas, untuk bercerita sedikit tentang kenapa buku ini dinamakan sebagai Tahta Rayatul Tufan. Lepas tu di bawahnya disebut Allah, saya lupa nama tajuk. Maksudnya dia ada berkaitan dengan Parit Khandaq. Jadi saya jemputlah kepada Saudara Anas untuk menyambung ataupun untuk bercerita. Boleh ke Anas? Tes dengar suara. Okey, dengar. Okey, boleh. Silakan. Okey, terima kasih Saudara Muntaha atas sedikit pengenalan tentang Syekh Muhammad Zaki Hamad rahimahullah, Syahid biiznillah. Umur dia tu lah baru 31 lah Ya, 31 tahun 94. Muda sangat, walaupun Jojo Ghazali kata Yusuf Azmi tu pakcik kan, umur 30. Tapi muda lah sebenarnya untuk dalam race untuk pejuang atau askar. Dan sebenarnya zaman sekarang ni kita memang kena ketengahkanlah kisah-kisah tentang para pejuang yang sebenar. Kalau mungkin sebelum ni yang up nama-nama macam tokoh-tokoh yang senior lah, macam Yahya Sinwar, Muhammad Daif, Ismail Haniah, tu semua umur dah tepat-tepat 60 ataupun 60 lebih lah. Tapi Syekh Abu Zaki rahimahullah ni umur dia baru 31 dan dia memimpin satu unit khas, unit gerak khas. Lebih kurang macam itulah. Lepas tu di kawasan macam Ustaz Muntaha cakap tadi, di kawasan yang paling utara, kawasan yang paling hot lah, Bait Hanun. Dan Syekh Muhammad Zaki Hamad ni dia bukan sekadar berjuang kosong, tapi dia juga adalah seorang talibul ilmi lah, macam Ustaz Muntaha cakap tadi. Dia sebenarnya banyak tulis buku Ustaz Muntaha. Betul tak? Dia ada banyak tulis buku lah, matan-matan fiqah. Dan Ya, kalau betul, kita kan banyak. Nanti sikit lagi saya akan sebutkan sikit. Okay. Baik, dan kalau kita belik-belik buku ni, mungkin pendengar pun ada yang dah belik dah buku ni. Setiap dalil ataupun kata-kata asar daripada para sahabat, daripada Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, dan tabi'in, dia sediakan sekali footnote lah, rujukan. Bayangkan waktu perang tau, dia cakap ni aku tengah tulis pada perang yang hari yang ke-230 hari. Maksudnya dia tulis ni tengah waktu perang, bukan waktu sedang bersenang lenang. Dan kenapa buku ni juga dinamakan Tahta Rayatul Tufan Khandaq Khabbab. Tahta Rayatul Tufan tu mungkin jelas lah bila kita baca, kita tahu dia tengah tulis memang bukan sekadar perang, tapi di barisan paling hadapan sekali, di kawasan paling utara lah. Kalau tengok sekarang ni, kalau kawasan paling utara tu mungkin zon kuning ataupun zon merah sekarang ni. Maksudnya tak boleh ada orang Palestin pun dekat situ lah. Dia dekat kawasan tu. Okay. Dan kalau siapa juga pernah tengok situasi tajhiz jenazah ataupun penyediaan ataupun perarakan jenazah dia, dia tulis, orang tu tulis perginya Baqiyatu As-Sahabah. Maksudnya dia nak cakap Syekh Abu Zaki ni dia macam adalah, kalau nak tengok sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kita boleh tengok kehidupan salah seorangnya, Syekh Abu Zaki ni. Dia sebenarnya Syekh Abu Zaki ni, saya rasa lah, tak tahulah apa amalan dia,
kita boleh tahulah amalan dia sebenarnya melalui buku ini, tapi Allah pilih dia satu dalam beratus-ratus ribu mujahid dekat Gaza tu, Allah pilih dia dan kita dapat tahu sedikit sebanyak lah macam mana kehidupan real mujahidin tu dekat terowong dan juga kehidupan dia yang sebenar. Dan dia mulakan mukadimah kitab dia tu pun dengan kisah para sahabat. Dia ambil khusus tentang seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Al-Arat radhiyallahu anhu. Kalau siapa biasa dengar, Khabbab ni adalah antara sahabat yang paling awal masuk Islam lah. Ada orang kata dia nombor 6 ataupun nombor 7. Nombor 7 Abdullah bin Mas'ud, Khabbab ni nombor 6. Maksudnya paling awal lah, paling awal sekali. Dan Khabbab ni dalam golongan yang du'afa, yang lemah. Sebab tu Umar Al-Khattab ni, dia rapatlah dengan sahabat-sahabat yang as-sabiqun al-awwalun. Sebab tu dalam satu majlis, bila Khabbab je masuk je, dia cakap, ke tepi ke sahabat-sahabat yang lain, kita bagi laluan dekat Khabbab. Sebab dia ni hero lah. Sebab apa dia hero? Sebab dia pernah kena seksa teruk kan. Waktu zaman awal dekat Mekah tu, dia kena seksa dengan tuan dia, Ummu Anmar. Dia kena lipat dalam tikar, lepas tu kena bakar kan. Dia kena bakar hidup-hidup. Rasulullah SAW pun doakan dia, Allahumma ansur Khabbaban. Lepas tu teruk kan, kira kan kena seksa. Kita walaupun tak ada elektrik, walaupun tengah panas kejap ni pun tak tahan. Tapi Khabbab ni dia kena lipat dengan tikar, lepas tu kena bakar. Lepas tu dia mengadu kepada Rasulullah SAW yang waktu tu tengah sedang berehat di sisi Kaabah lah. Dia cakap, Rasulullah, kenapa kau tak tolong kami ataupun doakan kemenangan untuk kami kan. Sebenarnya logik je sebenarnya. Khabbab minta permintaan ni dekat pada Rasulullah SAW sebab dah kena seksa teruk kan. Tapi Rasulullah SAW balas, sebelum kamu ada lagi satu kaum ataupun ada lagi satu kelompok yang kena seksa lagi teruk lagi. Ada yang kena sikat besi, lepas tu kena asah dia punya daging tu sampai tinggal tulang, hidup-hidup. Lepas tu ada yang kena ambil gergaji, lepas tu kena gergaji daripada atas sampai bawah, hidup-hidup. Lepas tu Rasulullah balas sekali keyword dia, walakinnakum ta'jilun. Tapi kamu ni tergesa-gesa. Sebab sebelum tu Rasulullah SAW dah janji yang sampai satu masa nanti Islam ni akan menguasai dunia, sampai kan seorang penunggang ataupun seorang pemusafir, dia akan bawa dia punya binatang tunggangan tu daripada San'a sampai Hadramaut, dia tak akan takut pada siapa pun, melainkan dia akan hanya risau dia punya tunggangan tu akan dimakan oleh musang ataupun binatang buas. Tapi itulah Khabbab. Dan Khabbab ni pun sebab tu Khabbab ni mendapat tempat yang istimewa sebab dia adalah sahabat yang berjuang daripada mula sampai last. Dan agak unik juga kenapa Syekh Abu Zaki rahimahullah ni dia namakan Khabbab, lepas tu sebelum tu Khandaq. Dan kita tengok sekarang ni, Khandaq ni waktu zaman Rasulullah SAW tu yang ada ahzab, ada beberapa kelompok ataupun grup-grup. Ada Bani Ghatafan, ada Quraisy. Satu kelompok sama jugalah macam sekarang ni kan. Siapa yang mengepung Gaza. Memang Israel tapi mendapat bantuan satu dunia. So situasi yang Rasulullah SAW hadapi perang Khandaq, genosida di Khandaq tu, sama situasi dia dengan Gaza sekarang. Sebab itulah Syekh Abu Zaki dia pilih tajuk pun telitilah, Khandaq Khabbab. Mereka ni dia orang letak mereka ni mujahidin ni meletakkan diri mereka ni macam Khabbab, sebagai golongan du'afa yang mujahidin yang berjuang melawan pakatan Ahzab waktu perang Khandaq. Jadi itu sedikit sebanyaklah tentang kenapa buku ni memang tajuk dia Tahta Rayat Tufan, tapi dia punya selepas tu Khandaq Khabbab. Itu sedikit sebanyaklah Ustaz Mutahar. Okey, baik. Itu sebuah sikit penerangan daripada Ustaz Anas berkaitan dengan judul buku ni, kenapa dinamakan sebagai
tahta rayatu tufan kan, Khandaq Khabab. Jadi saya sambung berkaitan dengan peribadi ataupun syakhsiah yang ada pada Syekh Ahmad Zaki ni. Macam saya dah sebut tadi, beliau sanggup pergi bertalaki sejauh jarak 40 km. Jadi kalau kita bayang 40 km ni kalau kat Malaysia ni macam bukan tak ada, jarang lah kan orang nak pergi belajar sejauh itu pada hari-hari biasa, bukan waktu weekend boleh pergi untuk bertalaki kan. Tapi itulah kan keadaannya bila orang dalam keadaan yang susah, dalam keadaan tekan, itu dia tak menjadikan itu sebagai alasan. Bahkan hanya kalau kita perasan orang-orang di Gaza sana ni ramainya atau kebanyakan mereka ni orang yang ada pendidikan, paling-paling tidak ada degree. Dan Syekh Zaki ni dia ada master kan, tak silap saya dia ada master. Nanti kita akan tengok selepas ni atau mungkin kita tengok sebentar lagi lah. Okay, kita sambung berkaitan dengan Syekh Zaki ni. Saya dah sebut tadi masa kecil lagi dia dah hafal Al-Quran. Dia hafal Quran dan dia memang hafal yang sempurna lah, 30 juzuk secara bertajwid dan tartil lah kan. Dan di Bahanun ni, Bahanun masyarakat di Gaza ni tak ramai, 2 juta, tapi kita boleh bayangkanlah 2 juta yang di kawasan kecil yang didiami oleh orang seramai 2 juta. Boleh bayanglah padatnya macam mana kan. Cuma nak kata dekat sini, dalam kepadatan tu ada pelbagaian, ada macam-macam orang ada. Tapi Syekh Zaki ni kelebihan dia memang hafal Quran, itu betul lah. Tapi dia antara orang pertama di Bait Hanun yang mampu membaca semula seluruh Al-Quran. Maksudnya Al-Quran tu dia boleh hafal lengkap, sempurna, secara berterusan. Itu kalau orang yang tahfiz dinamakan sebagai syahadah lah. Katakan pagi ni daripada sebelum subuh dia dah start daripada surah Fatihah, straight dia berhenti waktu solat dengan makan je lah, straight sampai malam. Dia boleh buat secara lengkap, kamil, lengkap 30 juzuk dia punya hafalan. Dan dia punya hafalan tu yang terbaik lah di Bait Hanun tu. Antara ribuan, mungkin ratusan ribu orang yang ada, dia lah orang yang boleh menghafal secara syahadah tanpa lihat mushaf Al-Quran itu sendiri. Dia dikatakan termasuk antara peserta yang terbaik dalam kategori murajaah, iaitu orang yang mengulang lah. Nak hafal tu mudah. Bukan mudah, maksudnya peringkat awal nak hafal mungkin sedikit senang, tapi masuk untuk mengekalkan hafalan tu susah lah. Walaupun saya ni tak adalah hafal Quran terjuzuk, tapi saya tahulah macam mana keadaan sukar ni untuk mengekalkan hafalan. Jadi itu dia bukan setakat hafal, tapi dia ingat, dia ulang dalam kehidupan seharian dia. Bagaimana dia begitu dalam banyak perkara yang beliau alami, Quran tu sentiasa menjadi pendamping dia, hatta walau dalam keadaan peperangan. Mungkin itu nanti sahabat saya Ustaz Anas dia akan cerita lah kot berkenaan bagaimana dalam situasi perang. Okey. Seterusnya, tak hanya menghafal Quran, beliau juga mencurahkan tenaganya bersama para pelajar untuk mengasaskan dan menguruskan sebuah markas tahfiz Quran di Gaza. Jadi walaupun dia dalam usia yang muda, dia berjiwa besar dan dia berfikiran jauh lah. Dia tak fikir hanya untuk diri dia sendiri, tapi dia memikirkan bagaimana untuk membangunkan jati diri anak-anak, pemuda-pemuda di kawasannya. Dan beliau mencurahkan tenaganya dan mengasaskan markas Quran tadi. Melalui bimbingannya, maka lahirlah ada lebih kurang 10 orang yang memang macam dia lah. Kalau tak macam ni pun kurang sikit je. Maksudnya memang orang yang hafal Quran lengkap. Dan daripada 10 orang tadi, 10 orang tadi pula meneruskan usaha dia. Ada pula anak buah dia, ada pula anak murid di bawahnya. Jadi itu maksudnya cara fikir pejuangnya dia lain sangat berbeza dengan kita. Dia tak fikir untuk dia sendiri, tapi dia nak supaya manfaat tu tersebar meluas lah di kalangan masyarakat dia. Saya pernah tengok ada satu video kan, kita tahu wartawan di Gaza yang baru syahid baru-baru ini dalam sebulan lepas, Soleh Jafrawi kan, bagaimana ada temu bual kan, dia tunjukkan dia pergi ke kawasan orang awam, dia baca Al-Quran, seputar Al-Quran, dia suruh sambung Al-Quran tersebut. Dan
kebanyakan, bukan kata semua, kebanyakan orang di Gaza, hatta Pak Cijo Sayur, orang tepi jalan boleh sambung ayat tersebut. Jadi itu nak tunjukkan sini, masyarakat di Gaza ni memang dah dibiasakan, dah dididik untuk sentiasa berdamping Quran. Tak kisahlah dia polis ke, dia Al-Qassam ke, dia Pakcik Jual Sayur ke, dia kanak-kanak ke, semua lapisan umur, semua jenis latar belakang, siapa pun mereka, majoriti, bukan kata 100% majoritinya orang yang membaca Al-Quran, menghafal Quran, kalau pun mungkin tak hafal seluruh Quran, tapi mereka memang dah dibiasakan dengan membaca kan. Quran itu menjadi peneman dalam kehidupan seharian mereka. Okay. Dan macam saya sebut tadi, bila dia ada 10 anak murid dia pula ada halaqah tersendiri yang mendidik, membimbing orang lain pula. Jadi bayangkan bagaimana pahala yang dapat ke Syekh Ahmad Zaki ni mengalir lah. Hatta walaupun dia dah syahid berani, selagi mana anak murid dia tu ada, pergi ke anak murid lainnya, sampai selagi mana tak terputus, maka selagi itulah pahalanya mengalir kan. Masya Allah kan, satu kelebihan lah kan, kelebihan yang ada pada Syekh Ahmad Zaki. Seterusnya kita tengok, beliau juga macam saya sebut di awal tadi, orang yang rajin bertalaki kan, rajin bertalaki. Dia bukan bertalaki hanya satu bidang, dia macam-macam bidang. Dan dia bertalaki, antaranya dia talaki bidang qiraat kan. Dia bertalaki dengan syekh dia, ada Syekh Hamid Abdul Wadrah, Syekh Ra'in Madun, Syekh Hani Al-Ali, Syekh Bilal Imad, dan ramai lagi lah syekh dia. Bahkan diceritakan beliau sering pergi ke majlis syekh di luar Behanun. Kawasan itu dia bukan hanya talaki di dalam kawasan Behanun je. Dia pergi mana ada majlis ilmu, mana ada syekh, dia sanggup pergi. Walaupun jarak terpaksa menempuh jarak yang jauh. Kan? Macam saya sebut awal tadi, sejauh 40 km kan. Saya nak cerita kat tuan-tuan perempuan, jarak di Gaza ni, utara ke selatan, itulah maksimumnya, 40 km. Dia punya lebar tu dalam 20 ke 30 km, itulah lebarnya. Jadi boleh bayang masuk dia daripada kawasan utara, paling utara ke paling selatan. Betapa gigihnya dia nak mendalami, nak bertalaki untuk mendapatkan ilmu tersebut. Okay? Dan diceritakan, dia bukan hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Bahkan kalau perlu kan, dia menempuh perjalanan jauh, selepas subuh dia akan keluar untuk pergi berjumpa dengan syekh tersebut. Hatta musim sejuk kan, musim sejuk, kalau tuan-tuan perempuan mungkin pernah pergi negara Timur Tengah, ke Syam ataupun ke negara-negara yang suhu lebih kurang macam dia, suhu di sana ni dia boleh cecah negatif lah. Setakat bawah 10 tu biasa. Kita ni kalau belas-belas pernah sejuk, bawah 10, bayangkanlah. Dalam keadaan sejuk, kena pakai baju sejuk, dia sanggup pergi dalam satu perjalanan, satu jarak yang jauh demi untuk bertalaki. Hatta dalam keadaan berhujan, berdebu sekalipun, dia tetap meneruskan usaha dia untuk mendalami ilmu, untuk menambah ilmu dia. Dan diceritakan dia pergi jauh-jauh tu semata-mata untuk membaca kepada para syekh tadi, para masyayikh dengan hafalan yang tepat dan bacaan yang mantap. Itu maksudnya lain lah kan, cara fikir dia kan. Walaupun dia dah hafal Quran, tapi dia sanggup pergi jauh-jauh untuk memperbaiki. Dia tak kata dia dah cukup dia dah hafal 30 juzuk, tak. Dia cari lagi orang yang mahir untuk diperbaiki, sentiasa nak memperbaiki diri dia lah, memperbaiki hafalan tadi, dan memperbaiki cara bacaan, cara sebutan yang tepat. Ada kalanya waktu pengajian tiba seusai malam, panjang di medan ribat ataupun dalam medan dia berjaga ataupun menjaga di perbatasan, menjalankan operasi penugasan di Barisan Harapan lah. Ada waktu mungkin dia tengah gali terowong, ada waktu dia mungkin berada di sepadan, tengok apa yang Zionis buat kan. Maksudnya habis daripada tugas sebagai Al-Qassam tadi, dia akan pergi bertalaki. Okay. Dia tidak pernah meninggalkan sesi pengajiannya macam saya sebut awal tadi, apatah lagi untuk memberikan alasan atas sebab ketidakhadiran tadi lah. Maksudnya taklah dia tak mudah-mudah lah dia tiba-tiba tak datang. Diceritakan memang tak terlibat lah ataupun tak pernah escape daripada datang kelas. Dan
Nak kata bila orang buat kerja baik kan, lillahi ta'ala, bertaraki semua, Allah permudahkan urusan beliau di mana beliau menjadi ahli dalam jadukuasa kawalan dan semakan madu Al-Quran, Al-Quran Al-Karim di pusat rujukan Al-Quran dan Sunnah di Gaza. Jadi satu badan yang besarlah di Gaza. Dia adalah salah seorang ahli jadukuasa. Beliau juga turut menyelia dan mendengar rakaman bacaan Al-Quran secara lengkap. Saya penuhlah bermula daripada surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas lah, sehingga keseluruhan Al-Quran tadi. Dan beliau telah dilantik sebagai pengarah Akademi Al-Quran Karim Sunnah yang digital, di mana beliau meneruskan pelbagai programnya serta menjadi penceramah dan tenaga pengajar diterlibatlah secara langsung. Dia bukan hanya jadi pengarah tapi dia terlibat. Ada satu posting yang saya ada post di FB, ada kawan saya pun share lah berkaitan dengan beliau. Ada dia punya gambar. Jadi dalam buku beliau, dalam buku bahasa Arabnya ada gambar. Dia ada link, boleh tekan, boleh tengoklah kan gambar Syahid. Bahkan ada gambar keadaan beliau apabila dah syahid jadi dalam keadaan berdarah, dikafankan dalam keadaan mukanya yang memang bersih lah, suci, yang beza betul dengan orang yang mati syahid ini. Tanpa perlu dimandikan. Memang tak, kalau mati syahid memang tak perlu mandi lah. Maksudnya dalam keadaan tak dimandikan, nampak bersih, suci mukanya. Bezalah kan dengan orang yang mati biasa. Okay. Beliau melalui peranan juga kalamullah ni ataupun ayat Al-Quran ni tersebar di seluruh dunia. Bukan hanya di Gaza, sebab dia tadi menjadi pengarah untuk program yang digital. Jadi satu dunia mendapat manfaat daripada apa yang beliau punya program tadi lah, apa yang diajarkan tadi. Daripada timur sampailah ke barat, ke Eropah semua. Tersebar dia punya program ataupun projek ini. Dan ramai yang mendapat manfaat. Dan diceritakan juga dari segi membaca kan. Beliau ni sangat rajin membaca. Sangat rajin membaca. Hari-hari beliau akan peruntukkan masa dia untuk membaca. Bahkan di dalam rumah dia ada pelbagai jenis buku. Buku syariah dan pelbagai disiplin ilmu yang wujud di dalam rumah dia. Dan diceritakan bagaimana di rumah pada malamnya, dia maksudnya kita tahu Al-Qassam ni antara syarat pemilihan Al-Qassam ni maksudnya orang yang tak tinggal solat subuh berjemaah selama 6 bulan turut-turut. Dan satu lagi, beliau ni tak pernah tinggal qiyamul lail lah. Luar biasa. Bayangkan dalam keadaan serba kekurangan, macam-macam tekanan dikenakan, tapi hubungan dia dengan Allah SWT sangat kuat kan. Maksudnya setiap hari dia akan tanpa miss akan qiyamul lail. Tak kata jauhan, kita sendiri pun tak mampu nak buat qiyamul lail hari. Tapi inilah kelebihan kan. Maksudnya dia dah jadikan itu sebagai amalan hariannya. Okay. Jadi pada malamnya selepas dia qiyamul lail, dia akan baca buku. Dia akan baca buku sampailah ke subuh. Maksudnya dalam kesempatan masa tu yang mungkin kalau kita rasa waktu ni nak tidur lah. Tak, tapi dia tak jadikan itu sebagai alasan. Dia gunakan peluang tersebut untuk membaca buku, untuk menambah ilmu. Dan biarpun mungkin terpaksa menggunakan lampu kecil ataupun mungkin terdapat gangguan elektrik, bukan mungkin, memang ada gangguan elektrik di Gaza ni. Kalau saya dapat maklumat lah daripada orang yang pernah pergi Gaza, mengatakan bahawa di Gaza ni dia punya bekalan elektrik tak macam kita. Bukan hari-hari ada 24 jam, tak ada. Dia ada, tak silap saya, dalam beberapa jam, 4 ke 5 jam saja sehari. Jadi waktu yang ada elektrik tu mereka akan manfaatkan lah. Luar waktu elektrik, tak ada bekalan elektrik, setelah tu lah mereka akan pakai lilin. Kalau siang tak apalah, ada matahari kan. Malam pakai lilin lah untuk nak belajar kan. Tapi itu maksudnya ketekunan kan. Biarpun dalam serba kekurangan, biarpun macam-macam cabaran, tapi dia tak jadikan itu sebagai alasan. Okay? Beliau membaca, meneliti, menyemak dan menulis ilmu, mempersiapkan bahan untuk kursus ataupun untuk daurah kan, untuk daurah yang dia akan sampaikan ataupun kuliah. Maksudnya sebelum dia pergi kuliah, dia bukan pergi kosong-kosong ataupun okey dah ada dalam laptop ataupun ada dalam dah kita datang. Tak. Tapi dia akan study dulu, dia akan belajar dulu. Okey, contoh permasalahan berkaitan dengan hukum fiqh. Dia tak akan rujuk satu kitab, dia akan rujuk banyak kitab. Sampailah dia puas hati, dia confident, barulah dia pergi dalam keadaan dah cukup dengan segala persiapan tadi.
Bezalah kan. Dan mungkin ada orang cukup dah pernah cerita ni, okey pergi lah. Tak, dia akan ulang, dia akan membaca detail. Dan lagi kalau berkaitan dengan permasalahan fiqh. Dan beliau juga tak berpuas hati dengan hanya baca satu kitab. Okeylah, contoh baca buku sirah Syekh Ramadan Buti, dah cukup satu. Tak, dia akan rujuk kitab lain, Ibnu Katsir ke, dan banyak lagi lah kitab dia akan rujuk supaya apa yang disampaikan tadi ada ada info, ada maklumat daripada pelbagai kitab. Okay. Itu kalau ketika mana beliau nak menyampaikan daurah ataupun memberi pengisian bagi majlis ilmu. Dan tak hanya itu, beliau juga adalah seorang ahli ibadah yang taat dan penuh ketudukan. Memang amalan puasa Isnin Khamis tu menjadi kebiasaan bagi dia kan. Amalan puasa-puasa sunat lain dia akan lakukanlah. Okay. Tidak pernah meninggalkan mulai dan sentiasa menjaga puasa pada hari-hari yang utama. Beliau sangat menceritakan amalan iktikaf di masjid bukan hanya pada bulan Ramadan tetapi pada bulan-bulan lainnya. Jadi satu benda juga, satu fakta juga, beliau ni adalah salah seorang imam masjid dan khatib, orang yang memberi khutbah. Jadi kalau dia nak sampai ke khutbah, dia akan pastikan dia sudah bersedia secukupnya supaya dia punya pengisian tadi dapat mengesani masyarakat dia. Dia bukan hanya melepaskan batuk di tangga, tapi maksudnya persiapan yang cukup rapi supaya ramai orang mendapat manfaat daripada apa yang disampaikan. Tentang tanggungjawab dia kepada masyarakat pula. Beliau adalah seorang yang pemimpin yang berdedikasi, aktif. Dan ketua bagi masjid yang dipenuhi oleh ratusan anak muda. Bukan satu, bukan dua, tapi ramailah ratusan anak muda. Maksudnya anak muda mengakui kepimpinan dia punya akhlaknya, peribadian dia memang diakui oleh masyarakat ataupun anak muda, remaja, pemuda di kawasannya. Dan beliau juga walaupun dalam kesibukannya menguruskan banyak perkara, dia sendiri ada keluarga, menjadi Al-Qassam dan banyak lagi, tapi beliau juga adalah orang yang sentiasa memikirkan tentang masyarakat dia. Beliau ni memimpin, membimbing, mengurus urusan mereka serta memantau aktiviti dan jatuh kuasa mereka dengan penuh perhatian. Dia bukan ambil sambil lewa lah, maksudnya dia balance kehidupan dia, maksudnya dia tak fikir pasal dia saja ataupun hanya setempat, tapi maksudnya semua benda, semua sudut dia akan. Di bawah pimpinannya, Masjid Jami' Bait Hanun menjadi mercu tanda ilmu dan hidayah bagi seluruh kawasan tersebut. Dikunjungi oleh orang ramai dari pelbagai tempat untuk menghafal Quran, menghadiri majlis ilmu, bersahabat dengan para penuntutnya. Disebabkan antara kecintaannya, kecintaan beliau terhadap majlis ilmu, terhadap masjid tadi, beliau menganggap masjid itu sebagai rumahnya sebelum rumah keluarga sendiri. Maksudnya dalam apa hal dia membayangkan kalau dalam banyak perkara, masjidlah menjadi rumahnya, jadi tempat dia, apa-apa tempat dia akan pergi ke masjid dahulu. Jadi itu sebersikit sebelum nanti yang part terakhir saya akan cerita seberingkas berkaitan Asyahid. Saya serahkan kepada saudara Anas untuk sambung ataupun menceritakanlah sudut-sudut yang lain pula berkaitan dengan Syekh Muhammad Zaki ni. Silakan. Okey, terima kasih saudara Mutaha. Saya rasa pentinglah untuk kita tahu berkenaan dengan Syekh Abu Zaki ni, sebab kita tengoklah negara kita secara umumnya pun sekarang ni musim nak periksa kan SPM, dan periksa akhir tahun dekat sekolah. Kadang-kadang kita tengok anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita mungkin ada yang lemah semangat, stres kan. Tapi dengan kisah Syekh Abu Zaki rahimahullah ni, kita boleh ceritalah dekat anak kita, anak-anak murid kita, anak saudara kita, jiran kita tentang kisah macam ni. Inilah kami dekat dunia Palestin, aspirasi kami untuk mengutarakan ataupun menceritakanlah kisah-kisah
yang memberi inspirasi yang sangat tinggi lah macam Syekh Abu Zaki ni ya. Sebab banyak sebenarnya kisah-kisah yang sangat dahsyat lah. Dan saya syorkan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan lah untuk kalau buka YouTube tu cuba cari YouTube. Dia seorang dulu, dia macam Soleh Jaafrawi Anas Sharif, dia jurnalis tapi dia dah lama dah syahid. Awal-awal 2023 waktu Taufan Al-Aqsa tu dia dah syahid dah. Dia pernah buat ni lah, buat rakaman ataupun buat konten tentang kehidupan dekat Gaza lah, dekat Rafah, dekat Gaza City, dekat Bait Hanun. Dan ada satu video menarik tu, dia rakam kehidupan mujahidin ni dekat sepadan, menjaga sepadan lah. Lepas tu dia cerita dia orang ni sebenarnya orang-orang biasa je. Ada yang cikgu, ada yang doktor, yang menteri pun ada. Jadi itulah saya selalu cakap juga dengan rakan-rakan ataupun anak murid, kalau korang lemah semangat ataupun malas, cuba korang cerita belajar ataupun dengar cerita pasal Gaza. Setiap inci dekat Gaza tu korang boleh ambil aspirasi ataupun semangat lah. Okay, saya rasa pasti ramai yang tertunggu-tunggu lah cerita tentang dekat terowong Gaza tu lah. Sebab terowong Gaza ni adalah satu benda yang misteri, yang tuan-tuan dan puan-puan kena bayangkan lah, mujahidin Gaza ni dia tak dapat bantuan sesiapa pun. Tak ada siapa tolong dia. Tak nak sebutlah nama-nama negara kan sebab sensitif. Dalam keadaan yang lemah, dikepung selama beberapa puluh tahun, lalu menjadi penjara open prison yang paling besar di dunia, melawan pula dengan Israel, satu entiti yang dibantu oleh US, oleh UK, oleh Perancis dan beberapa lagi negara Arab. Itu cuba letak dulu dalam kita punya kepala kita. Bayangkan mujahidin yang senjata diorang tu buat sendiri je. Ambil daripada bekas-bekas ataupun peninggalan-peninggalan yang perang-perang terdahulu, diorang ambil dan diorang buat sendiri je. Macam M90 kan, roket, semua tu buat sendiri. Dan kita pun dah tengok dah lah video-video kan, lepas Yahya Sinwar syahid, lepas Muhammad Dev syahid, ada video yang Al-Qassam terbitkan yang diorang buat tu semua sendiri. Okay. Dan bagi saya buku ni sangat menarik lah. Sangat menarik sebab opening ataupun mukadimah Syekh Abu Zaki itulah dibuka dengan madrasah Al-Thalathin Yaum. Madrasah 30 hari. Dia sangat menarik. Dia setiap part dalam buku tu kalau baca tu ada dia punya inti ataupun ada dia punya pengajaran dia. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan kena sabarlah kami nak terbitkan dan alhamdulillah kita dah dapat keizinan Ustaz Hamzah? Ya betul, untuk terbitkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena sabar. Kami cuba sediakan yang terbaik lah. Okay, dia cerita waktu perang 30 hari tu, dan kalau siapa tengok, ingat balik lah tahun 2023 tu, macam mana mujahidin Gaza serang, pergi ke sempadan lah, pergi ke Nek Zarim. Diorang naik motor pagi-pagi selepas yang mana Wa'il Dahduh pun terkejut kan. Selalunya roket Al-Qassam ni selalunya kalau dia orang buat training, dia orang tembak ataupun hala ke laut Mediterranean. Tapi 7 Oktober tu dia land daripada lain sebab roket yang dihalakan tu dia menghala ke tanah haram lah. Tanah yang dijajah lah. Tanah yang dijajah. So Wa'il Dahduh pun terkejut. Dan Syekh Abu Zaki ni dia cerita alhamdulillah 7 Oktober pergerakan Al-Qassam ni tak dapat dikesan. Walaupun Israel ni dia punya intelijen dia paling terbaik di dunia yang telah diakui oleh CIA, MI6. Semua tahu intelijen Israel adalah paling terbaik di dunia lah. Dan selepas mereka dah selesai serang di bahagian kalau Gaza tu, kira Timur Gaza lah. Timur Gaza ataupun Utara Gaza, dengan selatan tu sepadan dengan Mesir kan. Diorang patah balik
masuk terowong sebab diorang dah dapat jangka dah yang nanti akan dapat serangan balas lah. Tapi Mujahidin ni dia terkejut. Terkejut sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab tak sangka serangan yang mereka hadapi itu adalah serangan yang maha dahsyat. Mereka guna bertan-tan lah bom GPU. Bom GPU ni kalau ikutkan, kalau saudara Nabil tengah dengar tu boleh betulkan aku lah. Bom GPU ni memang khas untuk menghancurkan terowong di dasar tanah. Dan Syekh Abu Zaki sendiri sebut lah, esok ni confirm lah ramai 100 orang syahid. Dia memang dia sendiri tulis lah. Kita kalau selamat, mungkin yang selamat tu bangun tengok ada 100 syuhada dari kalangan mujahidin. Tapi dengan kuasa Allah, sebab kita tengok bom GPU ni pun digunakan juga dekat Lubnan untuk bunuh Hasan Nasrallah kan, dan mereka berjayalah bunuh Hasan Nasrallah dengan kelompok dia tu, dengan dia punya circle tu. Tapi apa yang berlaku dekat Mujahidin Gaza ni, mungkin satu dalam 1000 lah kisah ni, alhamdulillah mereka selamat. Mereka selamat tapi terowong terkesan hancur, dan hubungan mereka dengan unit-unit lain mungkin dekat selatan, mungkin dekat tengah Gaza terputus. Tak ada makanan, tak ada air, tak ada sebarang bekalan minuman. 30 hari tuan-tuan dan puan-puan. Selama 10 hari tu mereka tak dapat minum air. Cuba bayangkan 10 hari tak dapat minum air. Bulan Oktober mungkin waktu tu mungkin musim panas, musim sejuk lah, kira panas jugalah. Duduk bawah tanah, tak ada udara. Sampai Syekh Abu Zaki cerita bila keluar tu, dia tengok muka sahabat-sahabat dia lain tu kulit dah lain, warna lain dah, tak boleh nak cam, kurus kering. Tapi waktu 30 hari yang pertama tu, tak ada makanan, tak ada minuman. Mereka sempat habiskan 3 kali pusingan baca Al-Quran. Bayangkan tengah perang, kena bom bertalu-talu setiap hari tanpa henti siang dan malam, mampu habiskan baca Al-Quran 30 juzuk 3 kali. 3 kali bang. Bukan sekali. Waktu perang tu. Dan yang lagi menariknya, bila nak khatam tu mereka sama-sama kumpul lah. Dan memang Syekh Abu Zaki rahimahullah cakap Al-Quran ni memang benarlah makanan roh. Kalau kita baca tu mungkin kita tak dapat rasa lah, tapi diorang sendiri rasa memang menjadi makanan diorang. Itu kisah yang pertama lah. Dan kisah yang menarik juga tentang kita juga selalu dengar lah yang tentang, kalau kita tengok awal-awal tu antara part yang paling orang kata apa berdebar bila baca berita, mungkin sekarang ni kita dah lali lah dengar macam mana IOF serang hospital kan. Tapi bila kita ingat balik awal-awal dulu siapa yang ikuti dengan dekat ketika mana datangnya berita ataupun gambar kereta kebal Merkava kepung Hotel Indonesia dekat Gaza City, Hospital Shifa. Waktu tu memang rasa sangat berdebar. Dan Syekh Abu Zaki dia waktu tu dia memang ada dekat situ. Dia dekat situ kenapa? Sebab nak jaga rakyat Gaza kat situ. Dia cerita waktu tu ada 11 orang sahaja dengan dia. Ini saya tak ingat hari ke berapa, tapi hari yang dah atas kepada hari yang 100 lah kalau tak silap saya. Ada 11 orang, bersama mereka hanya ada pistol yang biasa saja, bukan rifle lah. Maksudnya pistol tangan. Apa jenis saya tak ingat, tapi pistol yang biasa sahajalah. Ada 11 orang sahaja mujahidin waktu tu. Mereka duduk dalam satu bangunan yang berdekatan dengan Hospital Shifa untuk tengok keadaan dekat Hospital Shifa waktu tu. Dan Hospital Shifa waktu tu memang telah dikepung lah oleh IOF. Berpuluh-puluh unit kepung hospital. Yalah, sebab kita tahu taktik dia orang ni sebab dia orang duduk kata yang Hospital Shifa ni adalah markas kepada mujahidin kan. Duk ulang banyak kali. BBC pun report, CNN pun report, sampai
nak bagi dia orang punya sekutu percayalah yang memang hospital tu memang markas, tapi sebenarnya bukan, sebab taktik yang sama pun telah digunakan oleh US waktu nak serang Iraq kan. Dia kata Iraq ni ada weapon of mass destruction. Tapi tengok tak ada pun alat yang dikatakan sebagai nuklear ataupun boleh memusnahkan dunia kan, tak ada. Begitu juga yang digunakan oleh Israel. Dan Syekh Abu Zaki ni cerita ada satu scene tu yang membuatkan mereka terkilas sebab tuan-tuan dan perempuan bayangkan mungkin Mujahidin ni dia memang asal dekat Gaza City tu, pergi Gaza City tengok ada keluarga dia orang lah yang duduk berlindung dekat Hospital Syifa sebab rumah-rumah lain dah hancur lah. Mereka berlindung di Hospital Syifa dan ada sebahagian daripada Mujahidin ni dia serahkan diri dia. Tapi tak cakaplah Mujahidin waktu serah tu. Tapi ni Syekh Abu Zaki ceritalah. Tapi tak tahulah kenapa bila Syekh Abu Zaki cerita ni saya duduk terbayang abang kepada Saleh Ja'frawi, abang dia Syekh Naji Ja'frawi kena tangkap pun rasanya waktu tu dekat hospital. Dan IOF dah dapat detect dah tempat berkumpulnya Mujahidin dekat dengan Hospital Syifa tu. Bayangkan ada 11 orang, mereka hanya ada pistol. Kalau tak silap saya, dia orang ada satu je pistol. Dan ada beberapa bom lah. Kenapa bom? Kenapa bawa bom sekali? Mereka cakap, kami tidak akan berundur, tidak akan serahkan diri hingga ke titisan darah terakhir kami. Jadi bom ni guna untuk last choice lah. Dan nak lawan dengan kereta kebal, ada drone, ada segala kelengkapan lah yang IOF ada kan. 15 hari IOF ni tak berani nak masuk bangunan tu. Last-last diorang buat apa? Setelah 9 hari menunggu, diorang hantar quadcopter. Scene yang saya nak cerita ni lebih kurang sama lah macam scene waktu Yahya Sinwar syahid kan. Seorang je Yahya Sinwar tu kan, tapi tak berani nak masuk. Diorang hantar quadcopter, tengok, oh ada rupanya ada Mujahidin dalam tu. Tapi ada seorang Mujahidin ni dia dapat detect, dia baling kayu. Sebiji macam cerita Yahya Sinwar. Baling kayu, akhirnya quadcopter drone pemusnah ataupun quadcopter lah kita panggil, rosak dan jatuh. Dan mereka sempatlah ambil memori semua apa tu, tapi dah kantoi lah kan, maksudnya ada orang dalam tu. Akhirnya dia orang serang guna kapal terbang jet pejuang F-16 kalau tak silap saya lah, jet pejuang tu, bom bangunan tu. Tapi alhamdulillah 11 orang ni terselamat. Dan diceritakan, tak tahulah kenapa IOF ni takut, hari ke-15 pun dia orang tak masuk dekat tempat yang mereka, tempat Mujahidin tu berlindung lah. Dan akhirnya pada hari ke-15 tiba-tiba Mujahidin tu dengar suara gegak gempita, orang menjerit. Tengoklah, ada suruh dan Syekh Abu Zaki suruh seorang keluar lah. Oh, rupanya IOF memang betul-betul lah tak ada dah. Jadi mereka pergi tengok kenapa orang jerit, rupanya mereka dapati ada satu kubur besar, mass grave. Memang ramailah orang Palestin yang telah dibunuh dengan kejam oleh IOF. Tapi poin dekat sini, 11 orang lawan dengan satu ketumbukan besar Israel tak berani. Sama kisah macam Yahya Sinwar lah. Tapi ada banyak lagi kisah yang menarik, dan antara kisah yang membuatkan saya insaf, Syekh Abu Zaki ada cerita lah, kami di dunia Palestin pun bila nak terbitkan berita, lagi-lagi waktu awal tu, ingat tak Mtaha? Mesti rasa tak sabar, mana video Al-Qassam ni kan? Betul-betul. Rasa macam teruja, tapi sekarang mungkin dah lali lah kot kan, dah biasa tengok. Tapi waktu tu awal tu ingat lagi, kalau sebelum subuh tu bangun, buka Twitter dulu, buka Telegram yang pertama tengok, memang tengok Al-Qassamnya lah. Sebab
rasa takzim, rasa gah lah tengok mujahidin gagah perkasa kan. Lepas tu jerit Allahu Akbar. Kita pun rasa izzah dengan mujahidin ni lah. Tapi di sebalik kisah tu sebenarnya ada kisah, ada berpuluh-puluh kisah kegagalan lah. Mereka bercerita kadang-kadang bawa tu qazaif al-hawin ataupun kita panggil bazuka lah kot, ataupun bawa abuah nasifah macam periuk api, tak meletup. Mujahidin nangis lah tuan-tuan dan puan-puan. Tak berjaya. Menangis tu bukan tanda lemah. Menangis tu kadang-kadang mungkin mereka fikir patutnya dah berjaya, tapi Allah dah takdirkan untuk benda tu tak jadi. Tak jadilah. Mesti mereka bayangkan keluarga-keluarga mereka yang telah dibunuh. Mesti mereka rasa nak balas dendam lah dekat IMF ni, tapi tak jadi. So bila kita baca kisah Syekh Abu Zaki ni, kita kena hargai perjuangan mujahidin di Gaza lah. Sebab setiap video, setiap berita meletupnya bom Merkava tu bukan senang tuan-tuan dan puan. Susah. Itu sedikit sebanyak lah, dia ada banyak lagi kisah menarik lah. Tapi saya serahkan dulu kepada Ustaz Muntaha. Okey, saya rasa ni pusingan terakhir lah. Saya akan cerita sebuah ringkas dan mungkin saya bagi conclusion sebelum saya pass ke Ustaz Anas. Okey, untuk berkaitan dengan Syekh Zaki ni di part yang terakhir ni lah. Saya nak cerita sikit bagaimana beliau ni memang dia menjadi komander di Bahnun. Dan diceritakan bagaimana abang dia sendiri menceritakan bahawa beliau telah terlibat dengan Brigad Al-Qassam ni sejak usia umur 17. Jadi kita boleh bayanglah kualiti yang ada pada orang Gaza berbeza dengan, bukan kata nak kata remaja ataupun pemuda Indonesia. Saya sendiri pun tak mampu, memang jauh beza lah kualiti yang ada pada mereka. Dan seawal umur 17 dah fikir pasal perjuangan, dah terlibat dengan berada di perbatasan, menjaga keselamatan, angkat senjata untuk berperang lawan dengan musuh yang nyata, iaitu Zionis lah. Cuma satu point lah sebelum yang kita penutup, bagaimana beliau ni dah kahwin lah kan. Sebab tu di kalangan sahabat dia pun panggil dia Abu Zaki kan. Mungkin kita boleh tengok lebih lanjut lah berkaitan dengan kisah beliau. Tapi nak kata beliau pun manusia biasa sama macam kita kan. Bahkan setiap kali dia nak keluar ke perbatasan, dia orang kata mestilah kan, manusia ni normal, dia akan fikir pasal anak, pasal isteri, pasal keluarga dia, apa akan jadi pada mereka. Mungkin bila dia keluar, itulah kan perjumpaan pun kata salam perpisahan, dan mungkin selepas takkan jumpa dah kan. Cuma satu sudut lagi, bagaimana perasaan keterikatan antara mujahidin ni, antara satu sama lain antara mereka. Bagaimana dia ada, saya tak ingat nama cuma ada seorang sahabat lah, sahabat karib kepada Abu Zaki ni. Bagaimana diceritakan dia baik terlibat dalam operasi, tapi sampai satu masa dia terpisah kan, terpisah sampai sahabat seorang ni, Syekh Zaki ni, dia dah mungkin sahabat aku ni dah mati syahid kan. Tapi bila jumpa balik dengan sahabat tadi kan, itu bagi dia adalah satu perasaan yang tak boleh digambarkan. Terlalu seronok, dia berpelukan kan, kegembiraan kan. Kalau baca baik-baik dalam penerangan tu, ibarat macam dia berjumpa dengan kekasih hati dia kan. Maksudnya punyalah hubungan ukhuwah kan antara mujahidin ni sangat kuat, sangat rapat lah antara satu sama lain kan. Itu orang kata memang itulah manusia kan, still ada perasaan sayang, rindu kan. Dan apabila dia berjumpa, dia mengalunkan nasyid lah kan, nasyid bersama-sama kan, untuk sebagai tanda kegembiraan kan. Dalam buku ni, dalam buku asal PDF ni, dia ada bagi link lah. Link kita boleh tekan, ada suara syahid kan, dia menasyidkan lagu. Bila dengar tu, walaupun mungkin tak faham, kita boleh rasa macam lain lah kan. Dia punya suara tu naik bulu roma kan, saya dengar kan. Saya faham lah kan, cuma nak kata walaupun dalam keadaan tak faham, lain suasana dia kan. So macam itulah kan, lain lah nak kata ciri-ciri sifat yang ada pada mujahid ni. Mungkin kalau kami nak cerita pada malam ni secara keseluruhan berkaitan buku ni, memang tak
tak sempat lah dalam ruangan masa sejam ni. Dan insyaAllah untuk berkaitan dengan buku ini, insyaAllah kami seperti yang Saudara sebut tadi, kami dalam proses lah dah terjemahkan buku ni. Dalam proses kita akan semak dulu untuk bagi betul-betul supaya terjemahan tadi dengan konteks asal buku tadi tak lari. Sama kan, supaya tuan-tuan perempuan yang mungkin dah semasa nanti kita akan publishkan, boleh dapatkan buku ni, dapat merasai suasana tu sama macam mana kita baca dalam buku bahasa Arab. Jadi insyaAllah itu saja dari saya. Banyaklah manfaat yang kita boleh ambil daripada kisah-kisah beliau ni. Saya serahkan kepada Saudara Anas sekaligus boleh membuat kesimpulan lah daripada kisah Syekh Abu Zaki ni sebagai penutup. Okey, penutup lah boleh sikit antara kisah dalam kisah Tahta Raya Tufan Khandaq Khabbab oleh Syahid biiznillah Syekh Muhammad Zaki Hamad rahimahullah, yang buat saya mind blown lah. Dan macam saya cakap tadi, sekarang ni mungkin tengah musim SPM. Dia waktu perang ni dia sempat pergi balik rumah dia kejap. Waktu tu rumah dia belum kena bom lagi lah. Dia kata dia sempat selamatkan. Dia pergi balik rumah dia tu bukan nak ambil pakaian, bukan nak tengok makanan isteri dia ke tak Tahu tak dia tengok apa kat rumah dia, tuan-tuan? Dia cari buku. Cari buku tengah perang, balik rumah cari buku. Macam, tapi itulah macam Ustaz Muntaha cerita dengan komprehensif tadi tentang peribadi Syekh Abu Zaki ni. Memang dia orang ilmu lah, dan dia ambil buku. Dan kalau tengok dalam sepanjang kisah Tahta Raya Tufan ni, memang dia cerita kadang-kadang mereka buat mudarasah ataupun buat talaki baca pasal kisah Sirah Nabawiyah untuk naikkan semangat lah. Dan ada satu part juga dia cerita juga macam mana keadaan sahabat, bukan sahabat Nabi, sahabat Mujahidin Syekh Abu Zaki ni lah. Dia ada cerita ada seorang ni dia kena bom satu kawasan dekat terowong tu, dan terputus laluan terowong tu, tak dapat nak akses. Dapat akses hanya selepas 4 bulan lah. Mungkin tak dapat lebih cepat sebab mungkin keadaan tak mengizinkan ataupun mungkin ada spy ke daripada IOF. Selepas 4 bulan baru dapat akses dan dapat pergi ke tempat jenazah tu lah. Ada 4 orang, ada seorang tu bayangkanlah kena bom, ada yang kena hancur, dia punya jenazah tu hancur sampai dia kata sedih tengok sahabat dia ni. Lepas tu sahabat ni pula sebenarnya tok guru dia dalam berperang, yang ajar dia guna senapang rifle yang peluru besar tu, L17mm ke apa, saya tak ingat lah. Tapi senapang atau sniper tu kalau Al-Qassam dia panggil Al-Ghul. Ciptaan ada seorang Mujahidin Al-Qassam dulu, Syahid Adnan Al-Ghul. Dia punya jasad tu hancur lah. So Mujahidin ni nangis, cakap dia ni tok guru aku, dia yang ajar aku menembak, tapi jasad dia hancur. Yalah, logik. Sampai tak ada nampak mata biru dia yang cantik tu, tak ada dia punya janggut. Tapi dia cakap memang dia punya jasad ni hancur, tapi apa yang kekal dekat kenangan kita adalah amal-amal yang telah dibuat oleh tok guru dia lah. Dan itu yang pertama, Abu Ja'far nama kawan dia tu, nama tok guru itu. Yang kedua, nama sahabat dia ni, nama sahabat dia yang jenazah dia masih elok lagi, sempurna lagi. Nama sahabat dia tu Khabbab. Kebetulan sama dengan nama tajuk. Sahabat nama Khabbab. Dan dia kata memang elok saja telah ditanam. Maksudnya bila terowong tu kena bom, mesti ada tanah yang tertimbus kan. Dan dia orang gali-gali tengok sempurna badan ataupun jenazah Khabbab tu lah. Dan diceritalah Khabbab ni adalah seorang yang senyap, orang yang tak banyak cakap. Dan kalau suruh apa-apa pun, dia taat je. Dan yang paling penting, setiap kali jumpa dengan Syekh Abu Zaki rahimahullah ni, dia selalu ajak baca Sirah Nabawiyah lah.
baca dalam terowong tuan-tuan dan puan-puan waktu tengah perang. Dan itu sedikit sebanyaklah tentang dia ni bukan hanya cinta untuk membunuh musuh kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam masa yang sama menuntut ilmu. Itu yang paling saya kagumlah dengan Syekh Abu Zaki dan Mujahidin Al-Qassam. Bukan kosong bukan semangat kosong. Semangat itu dibina di atas ilmu yang sahih. Jadi saya kira itu sedikit sebanyak dan saya harap tuan-tuan dan puan-puan nantikanlah terbitan kami. InsyaAllah tak lama lagi akan terbit. Dan itu saja apa yang kurang itu daripada saya dan sahabat saya, yang segala yang baik-baik manfaat itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita stop sini lah kot dah. Okey, insya-Allah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.